Undang-undang ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk melindungi. Bayangkan, wang yang kita hulurkan dengan penuh ikhlas, kita sangkakan untuk anak-anak yatim, untuk masjid, untuk mereka yang memerlukan, tetapi akhirnya hilang entah ke mana. Inilah yang berlaku bila ada pihak-pihak mengambil kesempatan di atas kebenaran yang diberikan. Sebab itulah Seksyen 106 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan diwujudkan. Undang-undang ini bagi memastikan kutipan berada di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan agar duit atau dana yang dikeluarkan oleh orang Islam tidak disalahgunakan. Kerana itu, siapa yang mengutip derma tanpa kebenaran akan dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Kerja tanam tabung. Oh, tabung, okey. Okey, Ramadan, apa-apa saja kepada khairat dilibatkan untuk persaudaraan agama Islam, kita menyertai macam ni. Oh. Yang pertama, mesti dapat tunggakan. Yang kedua, di sini duduk di tempat. Tak boleh tinggal bidang kerja. Apa ada tabung yang tuan yang dia memang dah lama tak ambil? Tak boleh, tuan lupa saja. Undang-undang ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk melindungi kita semua. Saya, Muhammad Helmi bin Abdul Rahman, Penyelaras Unit Operasi Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Sekian, terima kasih.